Assalamualaikum. Hari ni kita try buat kuih lapis sekali. Kita tengok berapa kala ada. Luncur. 2 cawan tepung merah, setengah cawan tepung gandum, setengah cawan tepung jagung, sedikit garam, gaus sekata, setengah cawan gula, 3 cawan air, 3 lah daun pandan. Masak sehingga gula larut. Siap masak gula, kita masuk sate. Kacau-kacau dulu sikit. Sedikit-sedikit ke dalam tepung. Kacau sekata. Tapis adunan. Bahagi kepada 3 adunan. Yang ni terpulih pada masing-masing. Nak berapa warna kuih lapis. 1 adunan saya masuk warna hijau. 1 adunan saya guna warna merah. Dan 1 adunan lagi saya guna warna putih. Sapu minyak dalam loyang supaya dia tak melekat. Kukus 5 hingga 7 minit. Masuk lapisan kedua. Masuk lapisan seterusnya sehingga siap. A few minutes later. Siap kita punya kuih lapis. Tengok tu 3 kala. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.